Selamat sejahtera. Okey. Semua sihat? Dah makan? Okey, saya Syahir Nasaruddin dari SMK Dato' Bendahara. So, hari ni saya akan kongsi cara dan teknik menjawab soalan untuk nombor indeks bab 10. Okey, so korang dah belajar belum bab ni? Dah. Okey, tak apa. Saya ajar teknik jawapan. Okey, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan buat energizer sikit sebab semua nampak mengantuk sikit. So, kita buat energizer. Okey? Semua sila bangun. Okey, ambil tempat. Okey. Hi, Kevin. Click and subscribe. Okey, ready? Okey. Semangat, semangat. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, Buat. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everything I do, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Okey, dah habis semua energizer? Okey, semua dah aktif? Semua dah fresh balik? Okey, kalau dah fresh, semua boleh duduk. Okey, sekarang kita masuk, kita tengok apa tu indeks. Okey, sebelum kita tengok teknik menjawab untuk nombor indeks, kita kena faham apa itu nombor indeks. Okey, okey, maksud dia nombor indeks ialah satu sukatan statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu pemboleh ubah pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun yang lain sebagai tahun asas. Okey, maksud dia okey, indeks ni perbandingan antara dua harga. So, satu tahun dengan satu tahun. Okey, itu kita akan panggil sebagai indeks. Okey, asas ini biasanya mengambil nilai 100 dan nombor indeks ialah 100 kali nisbah kepada nilai asas ini. So, maksud dia, okey, 100 ni basic untuk semua formula ataupun basic untuk indeks. Sebab 100 ni maksud dia tak ada perubahan. Harga ternaik, harga terturun. Okey, itu maksud 100. Okey. So, for example, okey, korang tengok minyak ni, okey, harga dia pada 2020 dia punya harga RM25.90. Okey, bila dah tahun 2025 dia punya harga RM29.90. So, apa korang boleh tengok dalam ni? Harga naik. Yes, okey. Harga dia naik. So, harga yang naik tu kita akan panggil dia sebagai indeks. Okey, perbezaan, perbandingan antara dua harga tu kita akan panggil sebagai indeks. Okey, faham? Okey. Next, kita tengok formula basic untuk nombor indeks ni.
Okay, kita ada indeks. Okay, korang boleh cakap tak apa tu Q1 dengan Q0? Saya tak tahu. Okay, Q1 tu tahun yang sekarang ataupun tertentu. Okay, Q0 pula tahun yang diasas. Okay, Tahun diasaskan tu apa? tahun diasaskan maksud okay, sekarang contoh ni kan. Sekarang yang ni kalau awak nak kira indeks, awak kena pakai 2020 sebagai asas dia untuk cari indeks untuk 2025. Sebab nak tengok perbandingan antara tahun asas dengan tahun indeks. Asas tu yang awak nak pakai untuk cari indeks. Okay? Faham? Faham. Okay. Formula yang kedua pula. Ini untuk indeks gubahan. Okay? Okay, saya terangkan yang simbol-simbol dulu Okay, ini simbol indeks gubahan. Okay, yang ni, korang tahu tak apa ni? Ini macam pelik sikit kan? Ini simbol apa? Total. Okay, betul. Ini simbol total yang macam E. Okay, yang ni indeks. Lepas tu W ni, dia adalah pemberat. Okay, weightage. So, dalam I dengan weightage ni, okay, indeks dengan pemberat, korang kena darab. Okay, darab, lepas tu total. Kalau korang ada 3 indeks dengan 3 pemberat, korang kena darab indeks dengan pemberat, lepas tu tambah semua. Okay, totalkan semua. Okay, ke bawah pula ini total, ini pemberat. Apa-apa pemberat dia orang bagi, korang kena tambah. Okay, itu maksud formula ini. So, ada soalan tak? Apa maksud tak faham formula ke? Macam nak pakai? Faham. Okay, kita masuk soalan sekarang. So, macam semua dah faham. Kita tengok soalan. Okay, sebelum tu. Okay, soalan indeks ni dia masuk dalam SPM untuk kertas 2 Admaths. Soalan ni mengandungi 10 markah satu soalan. So, kita akan tengok contoh soalan untuk SPM sekarang. Okay. Ni soalan kita. Okay, kalau boleh tengok ada soalan, ada jadual dia. Okay, ini soalan macam biasa keluar dalam exam. Okay. K adalah seorang pengeluar jam dinding rumah. Okay, jadual menunjukkan indeks harga bagi 3 bahan X, Y dan Z yang digunakan untuk membuat salah satu jam dinding di kilangnya. Okay, ini bahan dia X, Y, Z. Okay, dekat sini korang kena fokus. Okay, kena beri tumpuan lah. Indeks harga pada tahun 2023 berasaskan tahun 2022. Okay, lepas tu diorang ada bagi indeks, tapi untuk Z diorang tak bagi indeks. Kita ada N saja, boleh ubah. Okay, seterusnya kita ada yang ni. Indeks harga pada tahun 2025 berasaskan tahun 2022. Okay, yang ni pun soalan ada bagi indeks, tapi untuk Y tak ada indeks. So, kita kena cari nanti dalam soalan. Okay, korang rasa dalam ni ada berapa tahun diorang ada bagi? 2 ke berapa tahun? 3. Okay, 3 tahun Okay. So, kita tengok kita punya first soalan. Soalan A. Okay. Hitung indeks harga bahan X pada tahun 2025 berasaskan tahun 2023. Okay, nampak kan? 2025 berasaskan 2023. Tapi dalam jadual, diorang hanya bagi 2023 berasaskan 2022 dan 2025 berasaskan 2020 saja. So, yang ni kita kena cari. So, untuk cari indeks untuk 2025 berasaskan 2023, kita akan pakai satu formula, iaitu formulanya Phillips. Formula Bibit. Okay. So, formula ni tak tulis ke depan sebab soalan ni tak ada dalam buku teks. Soalan pula. Okay, formula ni tak ada dalam buku teks. Yang 2 tadi tunjuk tu hanya ada. So, formula ni kaedah lain untuk cari jawapan yang sama, yang lebih senang. Okay. So, kenapa dia dapat nama Lips tu? Okay, korang tahu kan bentuk Lips macam ni kan? Macam ni, lepas tu macam ni kan? Okay. So, sebab soalan ni
ada 3 tahun, kita akan tulis tahun dekat sini. Okay. 2022, 2023 dan 2020. Okay, 5. Okay, sekarang line ini semua, ni kan, dia akan ada satu pemboleh ubah. A, B dan C. Seperti korang boleh tengok dalam formula ni. AB equals 100C. Okay. Sekarang, okay, line ni bermaksud 2023 berasaskan 2022. Okay. 2025 berasaskan 2023. So, line ni ditunjuk apa? 25 berasaskan 2022. Okay, baik. Okay, sekarang dalam jadual, diorang dah bagi kan 2023 berasaskan 2022. Dah. Okay. So kita akan tulis kat sini ya. Berapa dia punya indeks? 140. Okay, baik. Okay, untuk 2025 berasaskan 2023 ada tak? Ada. Okay. So, okay, next. 2025 berasaskan 2022. Apakah indeks dia? 160. Okay. 160. So, sekarang kita nak cari B. So, ambil formula tu. Korang akan gantikan pemboleh ubah semua tu dengan nombor yang korang dapat dekat sini. Okay. A kita 140. Okay. So, kita nak cari B kan? Kita tulis B dekat sini. Then, equals 100 darab dengan 160. C ya. So, lepas penggantian semua, kita akan dapat formula kita macam ni. Kita tinggal B saja untuk dicari. Okay, sekarang korang boleh cuba selesaikan soalan tu. Okay. Okay, sekarang saya tunjuklah step by step untuk selesaikan soalan ni. Okay, Baik. baik. Okay, tengok. Tadi saya tunjuk kan, lips tu. Kita nak cari B. Okay, tadi kita stop dekat sini. Penggantian. Okay, kita dah ganti semua. Sekarang, kita kena selesaikan saja. So, 100 darab 160. Okay, kita akan dapat 16,000. Okay, then kita ada 140 darab dengan B. Kita dapat 140B lah. So, 140 ni darab sekarang. So, bila kita pindah dia ke sini, dia akan jadi apa? Bagi. Okay, bahagi. Okay, dia akan jadi bahagi. So, maksudnya 16,000 bahagi dengan 140. Kita akan dapat 114.29. Okay. Yang ni adalah indeks untuk 2025 berdasarkan 2023. Okay, kita dah dapat apa yang soalan nak. Okay. Korang ada yang tak faham tak? Macam mana nak pakai lips ke? Macam mana nak gantikan dalam formula ke? Boleh tanya. Okay, formula ni korang boleh gunakan bila ada 3 tahun. Okay, 3 tahun yang ada dalam soalan tu. Kalau macam ni, soalan ni ada 2022, 2023 dengan 2025. So, bila ada 3 tahun, korang boleh pakai ya formula ni. Okay, faham ya semua? Okay. Okay, kita pergi ke soalan B sekarang. Okay. Okay, soalan B. Harga bahan Y pada tahun 2022 adalah RM10 dan harga pada tahun 2025 adalah RM13. Okay, 2022 dengan 2025. Okay, apa yang dia soalan nak? So, soalan nak kita cari nilai M. Okay, dekat jadual ni kita tengok yang 2025 berasaskan 2022. Okay, Y tak ada indeks untuk 2025 berasaskan 2022. Okay, iaitu nilai M lah. So, kita nak cari. So, sekarang siapa boleh cakap yang tahun yang mana Q1 dan yang mana Q0? Okay, cakap. 13 adalah Q1. Okay, baik. Betul. Okay, Q0 pula. 10. Okay, baik. Okay. Okay, lepas kita dah dapat Q1 dengan Q0, kita akan buat dalam satu formula yang saya cakap tadi. Okay, formula Q1
over Q naught darab 100. Ingat lagi kan formula ni? Ingat. So, sekarang Q1 kita apa? 13. So, kita ganti Q1 dengan 13. Q0 kita 10. So, kita letak 10 sini. Then darab dengan 100. So, lepas korang buat macam ni, korang terus boleh selesaikan. Okay, sekarang saya tunjuk step by step untuk selesaikan problem ni. Okay. Okay, ini senang je. Senang. Formula dia kecil. So, lepas korang dah buat macam ni, korang terus boleh dapatkan jawapan iaitu 130. 130 ni, indeks itu Y pada tahun 2025 berasaskan 2022. So, kita dapat dah M. Dah selesai. Ada soalan tak? Macam mana? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita pergi soalan yang kedua pula. Harga bahan Y pada tahun 2023. So, maksudnya 2023 ni berasaskan 2022 lah. So, macam mana nak selesaikan? So, dia punya cara selesaikan panjang sikit. So, saya akan tunjuk dan explain. Okay. Okay, sekarang kita akan pakai formula yang tadi juga. Okay, seperti saya kata ini formula basic. Semua soalan akan ada. Okay, sekarang Q1 kita 2023. Okay, Q0 kita 2022. Darab 100. Okay, sekarang indeks untuk 2023 berasaskan 2022 untuk Y berapa? Ni. 2023 berasaskan 2022 untuk Y. 160 indeks dia. So, dah ada indeks. So, kita nak cari Q1. Okay, sebab dia orang tanya harga untuk 2023. So, kita akan gantikan apa yang dia orang bagi dulu. So, indeks dia orang dah bagi. Kita akan gantikan dengan I lah. 160. Then, kita ada Q0 ataupun Q2022. Okay, Q2022 harga dia apa? Okay. Okay, 10 kan? Okay, kita tulis 10 dekat bawah ni. Lepas tulis, kita akan darab dengan 100 lah. So, bila kita nak selesaikan soalan ni, okay, first, kita ada 10. Sekarang dia bahagi. So, bila kita pindahkan dia ke sini, dia akan jadi darab. 160 darab 10. Ataupun RM10. Okay, equals Q2023 darab 100. Okay, bila korang dah selesai, korang dapat 1600. Okay, equals, tulis balik. Okay, Q2023 darab dengan 100. Okay, then, apa kita nak buat dengan 100 dengan 1600 ni? Siapa boleh jawab? Sekarang, kita ada tinggal dengan 1600 dengan Q2023 darab dengan 100. Kalau kita nak cari Q2023, kita nak buat apa sekarang? Okay, betul. So, kita nak bagi 1600 ni dengan 100. So, bila kita bahagi, kita akan dapat jawapan RM16 untuk Q2023. Okay, itu adalah harga untuk Y pada tahun 2023. Okay, korang faham tak? Okay, betul Okay, kalau semua dah faham, kita boleh pergi ke soalan yang akhir kita, soalan C. Okay. Ni soalan C. Indeks komposisi harga bahan yang digunakan untuk membuat jam dinding pada tahun 2023 berdasarkan tahun 2022 adalah 140. Okay, 140 ni indeks untuk apa? Dia indeks apa? Indeks apa? Jam dinding. Okay, betul. 140 ni jawapan untuk indeks perubahan. Okay, penggunaan bahan X, Y dan Z adalah dalam nisbah 3, nisbah 2, nisbah 1. Okay, yang nisbah ni seperti saya terang tadi, nisbah ni adalah apa? Berat. Okay, betul. Nisbah ni adalah pemberat. So, formula tadi, indeks perubahan okay, dengan
total IW dengan total W. Okay, sekarang kita nak buat apa kat atas ni? I dengan W ni kita nak buat apa actually? Sikan je. Darab. So 20/3 berdasarkan 20/2. Yang ni. Korang nampak tak? X ada indeks, Y ada indeks, Z ada N saja. Okay, sekarang kita tulis. 140 equals 140 darab 3. Berat dia tambah 160 darab dengan 2. Okay. Korang nampak ni? Tengok. Kita ada N saja. Tapi kita tulis juga N. N darab 1. Okay. Bagi dengan ini apa? Total pemberat. Okay. Maksudnya yang pemberat tu kita kena tambah 2 tambah 1. Kita kena buat macam ni. Ada soalan tak? Ada YT Sakunas saya nak tanya kalau yang tu calculation kan. Kita boleh tahu 3 tambah 2 tambah 1 tu dia total 6. Boleh terus tak tulis 6 sebab boleh senangkan tadi. Tak boleh. Sebab dalam kalau tulis terus jawapan awak takkan dapat markah dalam exam. Okay, dalam skema kena tulis macam ni. Okay, selepas korang dapat ni, korang cuba selesaikan semua ni. Okay, nampaknya semua dah selesai. So, kita tengok macam mana jawab soalan tu. Step by step. Okay. Ni formula tadi. Okay. Ini kita dah tulis tadi. Okay, sekarang korang kena selesaikan yang ni dulu. 140 darab 3 tambah 160 darab 2. So, bila korang darab dengan tambah, korang akan dapat 740. Okay, tambah N. Okay, N ni kenapa kita tak payah tulis satu N? Boleh tulis N terus. Kenapa? Sebab N darab 1 still N. Okay, betul. Okay, lepas tu kita dapat 6 kan kat bawah ni. Okay, bila dia bahagi dekat bawah, kita pindah dia dekat sini. Bila pindah dia akan jadi? Darab. Okay, darab. Okay, kita darab 140 dengan 6, kita akan dapat 840. Then, kita ada 740 tambah N. So, kita akan pindah 740 ni ke sini dan dia akan jadi negatif. So, korang tolak dengan 840. Korang akan, last jawapan akan dapat 100. Okay, N equal to 100. Okay, korang ingat lagi tak? Masa mula, saya ada cakap something untuk 100. Apa sifat 100 ni kalau dalam indeks? Apa? Yes, betul. Harga dia tak menaik, tak menurun. Okay? Sebab basic indeks adalah 100. Okay, okay tak? Okay. Okay. Ini last soalan kita. Diberikan bahawa harga jam dinding pada tahun 2023 adalah RM65. Kira harga jam dinding yang bersesuaian pada tahun 2022. Okay, sekarang terbalik pula soalan. Diorang dah bagi harga untuk 2023. Tapi kita nak cari harga untuk 2022 pula sekarang. Okay, macam mana nak selesaikan? Yang mana Q1, yang mana Q0? Okay, betul. Q1 dia 65. Okay. Q0 dia. Okay, betul. Kita nak cari Q0 dia. Iaitu, so kita ambil Q0 tu sebagai X lah. Kita letak boleh ubah. So, kita akan senang cari jawapan. Okay, sekarang saya tunjuk
step by step selesaian untuk soalan ni sebab dia panjang. Okay, mungkin korang tak faham. Okay. Okay. Ini formula ni dari tadi. Setiap soalan kita guna formula ni. Okay. Q1 over Q0 darab dengan 100. Okay. Q0 kita 2023. Q0 kita 2022 darab dengan 100. Okay. Sekarang I kita apa? Okay. Betul. 140. Okay. Sekarang kita dah isi semua. Dah isi semua pun boleh ubah. Kita akan tinggal dengan X saja. So, seperti biasa. Okay. Kalau X dekat bawah ni, kita nak buat apa? Bila pindah sana. Okay, betul. X darab 140, dia jadi 140X. Okay, then kita tinggal dengan RM65 darab dengan 100. Dia akan jadi apa? Okay, sekarang kita tinggal dengan RM65 darab 100. Kalau kita selesaikan, kita akan dapat jawapan apa? Okay, betul. Dapat? Okay, sekarang kita akan pindahkan 140 ni ke sini. Okay, dia akan jadi bahagi. So, 6,500 bahagi 140. Okay, kita akan dapat last jawapan RM48.43. RM46.43. Okay, iaitu harga untuk jam dinding pada tahun 2022 lah. So, kita dah selesaikan. So, ada soalan tak sampai sini? Apa-apa soalan nak tanya? Sebab dia punya istilah memang macam tu. Bila kita pindah di sini, dia akan balik dia punya operasi. Darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. So, kalau ada positif sini, dia akan jadi negatif. Kalau negatif, dia akan jadi positif. Okay, faham? Itu saja. Okay. Terbaik semua hari ni. Semua fokus. Masih cikgu. Okay. Baik. Terima kasih semua. Thank you.